terbuka. Sampai pit aku boleh nampak dalam keranda tu, kalau hang perasan keranda Cina, keranda Kristian ni, dia akan ada macam kain satin color putih. Ya. Dia macam dia ada berlekup dalam tu. Okay. Aku boleh nampak. Lillahi ta'ala aku boleh nampak. Dia dah menulis buku-buku seram sebanyak ni, berapa ni? Ni ada 12. 12. Semua lain-lain cerita, bukan sambungan tak je. Tak. Semua lain-lain cerita. Tiba-tiba aku nampak ada satu kemah 20x20. Sebiji kat tengah-tengah kawasan tu. Ada satu lampu mentol sebiji. Ada satu keranda Cina terbuka. Ayuh. Terbuka. Hanya aku tak ada. Aku cerita, aku tak ingat dalam buku mana. Ada aku cerita benda tu. Aku letak Alung, tapi aku tak mention Alung Izzendi lah. Tapi waktu tu memang kami dua orang. Kalau hang perasan keranda Cina, keranda Kristian ni, dia akan ada macam kain satin color putih. Ya. Dia macam dia ada berlekup dalam tu. Okay. Aku boleh nampak. Lillahi ta'ala aku boleh nampak. Aku tentu aku buat Chris. Aku pakai Chris 1. Aku lalu waktu tu hujan rintik 4.30 pagi. Aku ingat lagi. Lebih kurang 4.30 pagi macam tu lah. Sampai pukul 5 lagi. 4 lebih. Sesunyi. Aku tengok. Long. Kenapa keranda tu terbuka lah? Tak payah duk tegur lah. Duk tegur apa? Aku tak rasa seram, Bit. Aku tak rasa takut pun. Lepas tu aku tengok macam memang terbuka. Bila terbuka,